keluar zakat fitrah dengan duit selalu boleh ke tak? Di dalam mazhab jumhur tadi yang saya sebut, tiga mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tak boleh kita nak keluar zakat fitrah melalui harga duit ke dan barang-barang lain, tak boleh, hanya kena keluar dengan makanan yang mengenyai saja. Di dalam mazhab Hanafi, dia boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga, dengan qimah, nilai beras, nilai gandum tadi. Boleh dalam mazhab Maliki. Dan ada seorang ulama Maroko, Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, dia tulis satu buku, satu kitab tajuk Ikhraj Zakatul Fitri bil Mal, mengeluarkan zakat fitrah dengan harta. Dia buat dalil banyak di dalam tu, daripada hadis-hadis Nabi. Dia pungut-pungut, dia menyokong, dia berpendapat kata boleh keluar zakat fitrah dengan duit. Kata Imam Ramli rahimahullahu ta'ala di dalam fatwa dia, dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Ramli dia kata boleh kita taklid pendapat Imam Abu Hanifah di dalam tajuk ni, kerana lebih manfaat kepada fakir miskin. Lebih lagi keadaan kita di hari ni dengan keadaan dulu, 1000 tahun dulu, orang hajat makanan lebih banyak pada harga ni ya tak ada nak mana, nak kepada makanan. Orang dulu ada makanan, ada gandum itulah duit dia dah waktunya. Hari ni kita duit tu hak besarnya, kita ada beras pun tak ada gapo, asalkan ada duit kenyai bucik mata perut kita, tak ada masalah. Duit tu lebih manfaat. Oleh itulah kalau orang bawa duit tadi, kalau dia niat turut taklid mazhab Hanafi, taklid ulama yang kata sah keluar zakat dengan duit, dia beri duit terus dengan beli beras, baik dia beri duit lagi beli beras di Tekmek, tak sah. Kalau beri duit tu ulama kata sah, baik beri duit selalu, baik beri duit selalu pada dok beli beras tu. Sebab tu ada ulama kata sah. Dan lebih manfaat pada fakir miskin. Sebab tu negara Malaysia dia ke ambil pandangan ni, pendapat ni, dia Malaysia terus pakai duit terus dah. Kita pun ni kerana kita tak jadi negara. Kalau kita jadi negara boleh jadi kita pun supaya Malaysia juga. Kita lah ni tak jadi koking kerana kita ada ibu bapa. Kita anak yatim ke, bakat duk ini lah kita gininya. InsyaAllah nanti kita balik, kita apalah. Lepas tu Babuk, cara lagu mana? Cuba Babuk hurai. Kalau contoh saya nak beri dengan duit sana. Dengan duit tak ada apa. Ini duit zakat tu hak wajib atas aku. Ganti beras tu. Itulah niat aku nak taklid, aku nak ikut ulama yang mengata sah keluar zakat dengan duit.